Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'alad din kullih faj'alahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira wa ja'ala fihi uswatan hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa fajjara lahum yanabi'a rahmati wa ridwani tafjira. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'u sayyiati illa anta wala haula wala quwwata illa bika. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah yang dapat mendatangkan kebaikan melainkan Engkau, dan tiada pula yang dapat menolak kemudaratan melainkan Engkau, dan tiadalah daya dan upaya melainkan dengan seizin-Mu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa daripada hadis sahih riwayat Abu Dawud daripada Urwah bin Amir radhiyallahu anhu yang insya-Allah sesuai untuk sama-sama kita amalkan insya-Allah. Alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpah kurnia, rahmat dan kasihan belasnya kepada kita semua telah berkenan untuk memanjangkan usia kita ke suatu tempoh masa yang tertentu guna untuk memberi peluang dan kesempatan yang amat-amat berharga bagi kita untuk melakukan usaha atas kesempurnaan iman dan amal kita sebagai bekal untuk balik jumpa Allah dengan membawa hati yang sejahtera, dengan iman dan amal yang menepati kehendak Allah dan Rasulnya, juga bebas daripada apa jua bentuk cacat cela dalam agama seumpama syirik, bid'ah, khurafat dan seumpamanya, sehingga Allah berkenan untuk menerima kita sebagai hamba-Nya yang kembali kepadanya dalam keadaan beriman dan beramal soleh, dan seterusnya Allah berkenan untuk membebaskan kita, memerdekakan kita daripada azab api nerakanya, dan berkenan untuk menempatkan kita di dalam syurganya yang penuh nikmat untuk tempoh yang kekal abadi insya-Allah. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana atas limpah kurnia dan rahmatnya kepada kita semua telah sekali lagi menempatkan kita dalam satu lagi majlis perkongsian ilmu, iaitu majlis ataupun sesi perkongsian audiobook bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah, dan terbitan oleh Karya Bestari, manakala edarannya pula oleh Grup Buku Karang Kraf Sendirian Berhad, dan cetakannya pula oleh Ultimate Print Sendirian Berhad. Perpustakaan Negara Malaysia, data pengkatalogan dalam penerbitan Abdullah Yassin, Perangi Syirik, Palang Abdullah Yassin, ISBN 978 sempang 967 sempang 86 sempang 0397 sempang 3. Islam, Doctrines, Faiths, Islam, judul 297.2. Untuk makluman,
Versi yang sedang kita ikuti sesi perkongsian audiobook bacaan isi kandungannya ini adalah versi PDF untuk cetakan kedua tahun 2013. Dan sebagaimana lazimnya, sepintas lalu berhubung kait dengan isi kandungan kitab ini, alhamdulillah, dalam sesi-sesi perkongsian terdahulu, telah pun dapat kita kongsikan antara lainnya muqaddimah kitab, juga keseluruhan daripada bahagian 1, penjelasan 6 rukun iman yang merangkumi bab 1, Islam agama yang hak, bab 2, ibadah dalam Islam, bab 3, umat yang terbaik, dan juga bab 4, rukun iman. Manakala bagi bahagian 2 pula, iaitu bahagian 2, perkara-perkara yang membatalkan iman, telah pun selesai kita kongsikan keseluruhan daripada bab 5, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang merangkumi antara lainnya subtopik makna kufur, pembahagian kufur, dan perkara-perkara yang membatalkan iman. Juga keseluruhan daripada bab 6, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang meliputi subtopik makna syirik, sejarah syirik, jenis-jenis syirik, dan bahaya syirik. Manakala bagi bab 7, amalan-amalan syirik pula, yang merangkumi subtopik sihir, ruqyah atau jampi mantra, tamimah atau tangkal azimat, abtiyarah atau tilik nasib, syafa'at yakni memohon pertolongan, dan tabarruk yakni mencari keberkatan, telah pun selesai kita kongsikan subtopik yang pertama, yakni sihir, dan juga subtopik yang kedua, ruqyah ataupun jampi mantra, ataupun jampi serapah. Dan kita masih lagi berada di subtopik yang ketiga, iaitu tamimah ataupun tangkal azimat, yang mana telah kita kongsikan sesi perkongsian pertama daripada 4 sesi perkongsian bagi subtopik ini, bermula daripada sesi perkongsian ke-54 sebelum ini. Dan insya-Allah akan kita teruskan lagi dengan sesi perkongsian yang kedua daripada 4 sesi perkongsian tersebut di pagi yang berbahagia ini, bagi sesi perkongsian audiobook kali yang ke-55 bagi bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kamu, kami, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala, berikan aturan dan jalan yang terang. Al-Ma'idah ayat 48. Sadaqallahul Azim. Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-55 dari ataupun untuk bacaan isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah. Semoga perkongsian audiobook kita ini bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita semua, insya-Allah. Bahagian 2, perkara-perkara yang membatalkan iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utuskan kamu, wahai Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruhnya,
sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sabah ayat 28. Sadaqallahul Azim. Bab 7. Amalan-amalan syirik. Sebagaimana dimaklumi, amalan-amalan syirik itu sebenarnya tersangat banyak. Oleh itu dirasakan perlu untuk memberi pendedahan sebahagian amalan syirik yang tersebar luas dalam masyarakat, kerana ramai yang tidak memahami hukumnya, tidak menyedari kesesatannya dan tidak mengetahui kesan buruk ataupun natijah buruk daripada pengamalannya. Amalan-amalan syirik ini sebahagiannya boleh menjejaskan tauhid ataupun keimanan seseorang, dan ada pula juga yang sekadar mencacatkan kesempurnaan tauhid ataupun keimanan seseorang. Mengapa demikian? Ini kerana ada di antara amalan-amalan tersebut yang digolongkan sebagai syirik akbar, kufur akbar ataupun nifak akbar. Dan ada pula yang digolongkan sebagai syirik asghar, kufur asghar ataupun nifak asghar. Perlulah diingatkan bahawa jenis-jenis amalan syirik yang pertama boleh merosakkan tauhid, manakala jenis-jenis amalan syirik yang kedua pula mampu merosakkan kesempurnaan tauhid seseorang. Di antara jenis-jenis amalan tersebut ialah pertamanya sihir. Kedua, ruqyah atau jampi mentera atau jampi serapah. Ketiga, tamimah atau tangkal azimat. Keempat, at-tiyarah, yakni tilik ataupun tenung nasib. Kelima, syafa'at atau memohon pertolongan. Dan yang keenamnya, tabarruk atau mencari keberkatan. Sebagaimana kita sedia maklumi, kita masih lagi berada di sesi perkongsian audiobook bagi subtopik tamimah ataupun tangkal azimat, yang mana dalam sesi terakhir sebelum ini telah pun kita kongsikan makna tamimah ataupun tangkal azimat. Dan insya-Allah di pagi yang berbahagia ini, bagi sesi perkongsian audiobook kali yang ke-55, bagi bacaan isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yassin ini, akan kita teruskan lagi dengan sambungan subtopik tamimah ini dengan membicarakan dalil-dalil pengharaman tangkal daripada Al-Quran. Dalil-dalil pengharaman tangkal azimat daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidaklah ada yang mampu menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas setiap sesuatu. Dan firman-Nya lagi dalam surah An-Nahl ayat 53 hingga 54. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun, summa idza kashafa ad-durra 'ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Sadaqallahul Azim. Dan apa sahaja nikmat yang ada pada kamu, maka daripada Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan.
Kemudian apabila dia menghilangkan kemudaratan itu daripada kamu, tiba-tiba sebahagian daripada kamu mempersekutukan Tuhannya dengan yang selainnya. Sadaqallahul azim. Ayat-ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahawa tiada satu pun kuasa yang boleh menolak kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada suatu pun kuasa yang boleh menolak kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah, tempat semua hamba kembali dan memohon pertolongan untuk mendatangkan kebaikan ataupun menolak kemudaratan. Dia maha kuasa terhadap yang sedemikian itu, sama ada dengan sebab ataupun tidak. Manakala, iaitu dia, yakni Allah Ta'ala boleh melakukannya, melaksanakannya, bi asbab, bi ghairi asbab, bi khilafil asbab. Allah berkuasa untuk melaksanakannya dengan asbab, tanpa asbab, malah bertentangan dengan asbab. Manakala asbab ataupun sebab-sebab pula, ada kalanya ia bersifat syar'iyah dan ada kalanya ia bersifat tabi'iyah. Sebab-sebab syar'iyah dan tabi'iyah. Sebab-sebab syar'iyah dan tabi'iyah. Sebab-sebab syar'iyah ialah segala sebab yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ketetapan ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti doa dan ruqyah syar'iyah. Sebab-sebab syar'iyah ialah segala sebab yang telah ditetapkan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ketetapan ayat-ayat Al-Quran atau Al-Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti doa dan ruqyah syar'iyah. Yani ruqyah yang disyariatkan. Misalnya, membaca ayat Al-Kursi atau 3 kul, yani Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas untuk tujuan perlindungan diri. Sesiapa yang menggunakan sebab-sebab yang ditetapkan oleh syarak untuk memperolehi sesuatu kebaikan ataupun untuk menolak kemudaratan, bermakna dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh berbuat demikian. Sesiapa yang menggunakan sebab-sebab yang ditetapkan syarak untuk memperolehi sesuatu kebaikan ataupun menolak kemudaratan, bermakna dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh berbuat demikian. Namun demikian, kita mestilah bersandar ataupun iktimad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya kepada sebab-sebab tersebut. Namun demikian, kita mestilah bersandar ataupun iktimad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya kepada sebab-sebab tersebut. Ini kerana walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikannya sebagai penyebab, tetapi dia juga maha kuasa untuk menghapuskan keberkesanan sebab-sebab tersebut. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikannya sebagai penyebab, tetapi dia juga maha kuasa untuk menghapuskan keberkesanan sebab-sebab tersebut. Justru sandaran dalam hal ini mestilah kepada Allah yang Maha Esa. Manakala sebab-sebab tabi'iyah pula ialah sesuatu yang berkait rapat dengan kesannya yang munasabah dan nyata. Sebab-sebab tabi'iyah pula ialah sesuatu yang berkait rapat dengan kesannya yang munasabah dan nyata. Hubungan yang relevan antara sesuatu dengan kesannya ini dapat diketahui melalui amalan realiti, yakni mahsus, ataupun secara rasional, yakni ma'kul. Contohnya, minum bagi menghilangkan rasa dahaga, memakai pakaian sebagai sebab untuk menghilangkan rasa dingin
dan ubat yang dibuat daripada campuran ramuan tertentu untuk menghilangkan rasa sakit. Menggunakan sebab-sebab tabi'iyah ataupun sebab-sebab tabi'i seperti ini tidaklah dilarang, malah sangat digalakkan oleh Islam. Menggunakan sebab-sebab tabi'iyah seperti ini tidaklah dilarang, malah sangat digalakkan oleh Islam. Oleh itu, jika kita melalui proses sebab-sebab tersebut, bermakna kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana dialah Allah yang telah menjadikan sebab-sebab itu memiliki keistimewaan tersendiri, yakni khasiyah muayyanah. Namun kita juga mestilah yakin, mestilah beriktikad bahawa Allah Subhanahu Maha berkuasa untuk menghilangkan keistimewaan tersebut jika dia berkehendak. Misalnya, dia menghilangkan keistimewaan membakar yang terdapat pada api di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tamimah ataupun tangkal azimat sama sekali tiada kaitan yang munasabah dengan kesannya. Tamimah atau tangkal azimat sama sekali tiada kaitan yang munasabah dengan kesannya. Tiada kaitan antara benang atau tali yang diikat pada badan dengan kesan menolak bencana yang akan ataupun telah menimpa. Ia hanyalah benda mati yang tidak boleh memberi kesan. Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak menjadikannya di antara sebab-sebab syar'iyah. Malah manusia juga tidak pernah menjadikannya sebagai sebab-sebab tabi'iyah untuk menolak kemudaratan. Oleh sebab itu, amalan menggunakan tangkal samalah seperti sandaran masyarakat musyrikin terhadap orang yang sudah mati dan berhala-berhala yang tidak mendengar dan tidak melihat, yang tidak dapat mendatangkan manfaat serta tidak mampu menolak kemudaratan. Oleh sebab itu, amalan menggunakan tangkal azimat samalah seperti sandaran masyarakat musyrikin terhadap orang yang sudah mati dan berhala-berhala yang tidak mendengar dan tidak melihat, yang tidak dapat mendatangkan manfaat serta tidak pula mampu menolak kemudaratan. Mereka ini hanya mengikuti sangkaan yang tidak berasas. Kononnya orang mati menjadi perantaraan antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengira orang soleh yang sudah wafat mempunyai keberkatan tertentu, yakni apa yang dipanggil sebagai barakah muayyanah, yang mampu mengalirkannya kepada pengikut-pengikutnya, lalu memberi kesan terhadap kehidupan, harta dan rezeki. Di antara firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengharamkan penggunaan tangkal ialah antara lainnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, yakni berserah diri, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ayat ini menyatakan dengan tegas bahawa tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi syarat untuk mencapai darjat keimanan. Ini menunjukkan bahawa keimanan seseorang akan hilang jika dia tiada sifat tawakal, yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga tawakal yang sangat menentukan keislaman seseorang. Seolah-olahnya kesahihan keislaman seseorang sangat-sangat ditentukan oleh unsur tawakalnya, yakni unsur penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yunus ayat 84.
Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Berkata Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakkallah, yakni berserah dirilah kamu kepadanya sahaja. Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri, yakni orang yang beriman, orang-orang yang Muslim. Hubungan antara iman dengan tawakal sangatlah rapat. Ini memberi isyarat bahawa kuat atau lemahnya tawakal, yakni penyerahan diri seseorang, sangat ditentukan oleh kekuatan atau kelemahan imannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggandingkan di dalam Al-Quran antara tawakal dengan ibadah, antara tawakal dengan iman, antara tawakal dengan taqwa, antara tawakal dengan Islam, dan antara tawakal dengan hidayah. Ini mengisyaratkan bahawa tawakal adalah tonggak semua cabang iman, ihsan dan amalan Islam. Kedudukan tawakal ini samalah seperti kedudukan tubuh untuk kepala. Sebagaimana kepala tidak boleh tegak tanpa badan, maka demikianlah pula dengan iman yang tidak akan tegak tanpa asas tawakal. Apalagi tawakal termasuk dalam bab ibadah hati. Apalagi tawakal termasuk dalam bab ibadah hati. Oleh itu, jika tawakal ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hukumnya syirik. Jika tawakal ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hukumnya syirik. Tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua jenis. Rujuk nota kaki, rujuk nota akhir nombor 19. Iaitu kitab At-Tamaim fi Mizan Al-Aqidah oleh Dr. Ali Nuwafa'i Al-Ulyani, halaman 14 hingga 15. Tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua jenis. Pertama, tawakal dalam perkara-perkara yang makhluk tidak mampu menunaikannya kecuali hanya Allah sahaja. Contohnya, bertawakal kepada roh orang mati dengan mengharapkan agar mereka memenuhi hajat serta meminta rezeki dan pertolongan darinya. Perbuatan ini termasuk syirik besar, syirik akbar, kerana tiada yang dapat melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala jenis tawakal yang kedua adalah tawakal dengan sebab-sebab yang zahir dan biasa berlaku. Tawakal dengan sebab-sebab yang zahir dan biasa berlaku. Misalnya, tawakal seseorang kepada penguasa atau sultan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka memiliki kuasa dan rezeki. Tawakal jenis ini termasuk sebagai syirik khafi, yakni syirik yang tersembunyi. Tawakal jenis ini termasuk sebagai syirik khafi, yakni syirik yang tersembunyi. Tawakal yang diperbolehkan mestilah amal perbuatan yang mampu dilakukannya. Tawakal yang dibolehkan mestilah amal yang perbuatan yang mampu dilakukannya. Namun demikian, dia tidak boleh bertawakal atas perbuatan tersebut, tetapi mestilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bersandar padanya supaya mempermudahkan dan melancarkan pelaksanaannya. Namun demikian, dia tidak boleh bertawakal atas perbuatan tersebut, tetapi mestilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bersandar kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah mempermudahkan dan melancarkan pelaksanaannya. Rujuk nota akhir nombor 20.
iaitu kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, halaman 497. Jadi, tidaklah diragukan lagi bahawa bersandar sepenuhnya kepada tangkal azimat, yakni tamimah, ataupun dalam lafaz jamaknya tamaim, itu termasuk tawakal jenis pertama, iaitu syirik akbar, syirik besar. Ia sama seperti bersandar kepada roh-roh orang yang sudah wafat kerana mereka tidak mampu berbuat apa pun. Selain itu juga, tangkal azimat tidaklah termasuk dalam sebab-sebab yang zahir dan biasa, sebagaimana air sebagai sebab untuk menghilangkan dahaga, makanan sebagai sebab untuk menghilangkan lapar, dan ubat sebagai sebab untuk menghilangkan sakit. Sehubungan dengan itu, jelaslah bagi kita bahawa mengamalkan pemakaian tangkal azimat ataupun tamimah ini tergolong dalam golongan syirik akbar, syirik besar, yang boleh mengeluarkan kita daripada Islam. Amat-amat penting untuk kita pastikan diri kita dan ahli keluarga kita, sahabat handai kita semua terhindar daripada amalan pemakaian tangkal azimat ini, kerana ia adalah syirik akbar, syirik besar yang boleh menjerumuskan kita untuk kekal dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Na'udzubillahi min zalik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan izin Allah Subhanahu wa taala, telah dapat kita selesaikan sesi perkongsian audiobook bacaan isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah. Bagi sesi perkongsian audiobook kali yang ke-54, kali yang ke-55 di pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah. Semoga ianya bermanfaat untuk persiapan bekal sesudah mati kita, insya-Allah. Dan semoga Allah berkenan untuk menerimanya sebagai sebahagian daripada amal soleh kita, untuk menjadi bekal di hari penghisapan nanti, insya-Allah. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya. Terima kasih di atas kesudian melapangkan masa untuk sama-sama mengikuti sesi-sesi perkongsian audiobook bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya, insya-Allah.